Untuk udangnya yang paling besar, RM30 udang tu tadi. Okey. So untuk set udang paling besar nak. Contoh RM1 tak? Mi goreng basah saiz L 30. Assalamualaikum guys. Kami ini tu berada di Kuala Tatau di Bintulu, bertempat di Pasar Tani Kuala Tatau, tempat famous mi udang di situ. Situnya buka setiap hari Khamis sampai hari Ahad je. Start daripada pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang. So kalau kita orang lalu daripada jambatan Kuala Tatau ya, terus je belok sebelah kiri. Kalau daripada Miri lah. Kalau daripada area Balingian, Mukahnya di sebelah kanan. Okey. So yang kami order tu adalah mi goreng basah udang. Untuk udangnya yang paling besar berharga RM30. Ini ada saiz, ikut saiz lah harganya, RM20, RM25, paling besar RM30. So untuk mi udang tu sebenarnya hanya ada pelbagai jenis. Kita ada mi kuah udang galah, kita ada mi sup udang galah, kita ada mi goreng udang galah, dan siapa nak try sup ayam pun ada juga, mi sup ayam kampung.